Tahukah anda bahawa gergasi penstriman Netflix telah melaburkan kos yang sangat tinggi dalam penghasilan siri One Piece live action demi membuang sumpahan adaptasi yang sentiasa gagal? Kita semua sudah banyak menderita melihat pelbagai karya agung seperti Cowboy Bebop, Ghost in the Shell, Attack on Titan, Dragon Ball Evolution dan Death Note hancur musnah teruk di kaca televisyen. Oleh itu, bagi memastikan tragedi ngeri ini tidak berulang kembali, jumlah bajet keseluruhan untuk membina siri lanun ini dikatakan telah melepasi kos siri televisyen terkenal iaitu Game of Thrones. Kos pembikinan setiap episod live action ini dianggarkan bernilai sekitar 17 hingga ke 18 juta dolar untuk musim pertama. Manakala, siri Epic Game of Thrones pula baru mencecah nilai 15 juta dolar sahaja untuk satu episod. Angka ini memang gila dan tidak masuk akal. Namun, Netflix sanggup melaburkan duit jutaan dolar untuk One Piece live action supaya tidak nampak seperti kapal tambang murah. Adakah kamu semua rasa siri live action One Piece ini sudah berjaya menghilangkan sumpahan kegagalan live action lain?